Nak kena set nak Ya. insolvency lah. Memang hidayat lah. Memang Memang tak habis ada lah. nak tolong habis lah. Tapi kalau kalau geng-geng Azri Walter kan, Muflis dia orang tak takut. Betul. Dia orang tak takut. Betul. Muflis lah kan. Betul. Boleh buat duit lagi. Cuma tingkat lah, tak boleh ada akaun. Cumanya kalau kita yang tak biasa ni takut lah. Takut lah benda. Tu lah jalan Betul-betul. dia. Tapi untuk orang yang mula-mula nak face benda tu gila kan. Tak ada experience, tak tahu pula, jumpa circle pula tak ada yang pengalaman. Memang sakit lah. Kerja pula, sebab kerja pula government. Nak menghadap bidang orang pula, memang masa tu jabatan dia pula memang jabatan yang berkaitan dengan audit juga. Gaji dia dah 80% lah. Okey. Pakai loan. Agreement dia. Dia nak buat refinance. Kau tahu gaji dia berapa tinggal? Sebelum refinance. Tak tahu. 600 lebih. Allah. Sebulan. Dah tolak semua. Dia nak buat refinance. Refinance lagi. Padahal 80% dah tu. Sekejap, sebelum tu kan, korang boleh tahu tak apa yang diorang buat dengan duit loan tu? Tahu?